Sebab talent ni kadang-kadang dia alone je. Macam kita tengok Tengku Zafrul lah, kan, maknanya tak ada orang tengok lah dia dulu, banker je lah tahu dia, kan. Tapi ramai lagi sebelum tu, zaman Tun Mahathir, dia selalu buat benda-benda yang agak pelik lah, kan. Bawa orang ni tak daripada mana, Muhammad Taib dulu adun batang kali, kita pun tak pernah dengar nama dia. Sebab sebelum tu tokoh-tokoh yang kita dah nampak di Selangor ni dalam UMNO tu memang nampak. Jadi hari ni bila kita cakap tentang pembangunan masa depan negara, kalau ambil daripada kotak dakwah dan tarbiyah, saya sangat yakin kalau kita kembali membuat sistem pembinaan kepada anak muda, tapi berterusan, dan yang lebih penting daripada itu ialah selepas berakhirnya mereka daripada sistem pengajian tu, di mana mereka nak diletakkan dan difungsikan. Dari situ saya lihat pengalaman kita dulu, kita terlepas banyak di situ. Masa belajar mereka semangat, hamasah tinggi, mereka tahu tempat dia tahu nakib dan semua. Bila terlepas je, dan semuanya kebanyakannya by accident, bukan by design. Maksudnya dia bukan berniat daripada pandai aku nak berlari, dia nak buat tak kenal orang apa semua. Adalah by design tu ada, mungkin faktor-faktor mak ayah dan sebagainya, tapi yang lainnya kerana berpindah, tak ada orang kontak, tak ada usrah dan sebagainya, dan akhirnya hilang.